Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per lot. So kita terus kepada chart. Hari ini 17 hari bulan 4. Sebenarnya kita dah berada di fasa-fasa terakhir pada bulan 4. Bila kita dah masuk ke 20 hari bulan tu, maknanya kita dah berada di fasa ketiga dalam bulan tersebut untuk menuju ke hujung bulan. Dan hari ini hari Selasa. Bukan hari Selasa. Hari ini adalah hari Khamis. So hari ini adalah hari Khamis. Esok ada last day untuk korang nak trade dalam minggu ini. Dan kita nak recap balik pada analisa lepas yang mana kita nampak peluang untuk kita nak entry sebab kita tengok ada satu pergerakan harga telah terbentuk ataupun satu structure downtrend telah terbentuk yang mana di sini telah terbentuk, dan kita target waktu kita nak entry price berada di zone yang ini, dan kita target untuk price membuat kejatuhan masuk dalam zone dan buat kejatuhan. Yes, itu telah berlaku. Nampak ada respect zone kita, alhamdulillah. Kali ini ada respect dan bermula daripada 18,800 sampai bawah sini 17,993. Banyak kejatuhan yang dia telah buat. Banyak jam, bukan setakat 1 ataupun 2 jam, banyak jam. Kejatuhan dia memang banyak-banyak, sangat banyak dan sangat-sangat ketara. So kalau kita tengok di sini, price kemungkinan akan turun lagi, itu ada. Okay, kita nampak di sini sedang berlaku downtrend. Structure downtrend telah ataupun masih menguasai pasaran di sini, nampak. So get ready, hati-hati jika berlaku sebarang pertukaran trend. Tapi pada masa sekarang, apa yang kita nampak adalah sesiapa yang ada position sell dan masih hold, boleh teruskan hold selagi mana structure downtrend terbentuk. Selagi mana structure downtrend terbentuk, korang boleh hold korang punya position sell. Cumanya sesiapa yang dah close ataupun terlepas entry, kat mana korang boleh sell? Korang boleh entry yang kali kedua adalah di zone yang ini. Right, so saya delete dulu zone yang ini sebab dia akan membuatkan korang rasa celaru sikit. Okay, so kita fokus on this zone sahaja dulu sebab di sini structure downtrend, breakout ataupun new low terbentuk dan sekarang price sedang buat retracement. Sini adalah resistance ataupun sell zone. So sesiapa yang terlepas sell ataupun nak entry, nak tambah layer, korang boleh cuba ataupun korang boleh entry di dalam zone yang ini. Okay, so kalau nak layer, make sure korang pecahkan lot, layer setiap 5 pip. Ataupun kalau nak tak kuat equity, layer setiap 10 pip. So depends on how you control your equity. Okay, so make sure ada stop loss. Kalau nampak market tu nak reverse, okay, cepat-cepat kita plan. Okay, macam sebelum ni pun saya ada bagi tahu yang mana jika zone ini breakout ataupun tembus, contoh zone sell, so tembus, kita get ready untuk nak buy di zone tersebut. Okay, dia dah jadi swap zone di situ. Dan berapa banyak yang korang perlukan? So untuk TP paling selamat adalah di zone support di bawah sini 18,082. Tapi kalau nampak structure downtrend masih lagi terbentuk, yes, itu menandakan yang price akan jatuh lagi, akan terus turun, membuat kejatuhan. Okay, so itu cerita di Nasdaq. Dan kita nak tengok cerita di US30. Yes, pada US30 juga kita target sebenarnya nak sell di zone yang tertinggi di paras resistant. So di sini ada resistant yang kita telah marking pada analisa yang lepas, dan price sekarang masih lagi berada di zone yang bawah, masih lagi berada dalam structure downtrend, masih lagi menunjukkan structure downtrend itu menguasai pasaran. Okay, so di sini ada resistant. Kita tengok bermula pada 4518 sampai 39
39391. So kejatuhan ni lebih kurang dalam 800 pip. Kejatuhan bermula pada hari Selasa minggu lepas sehingga waktu ini. Okey. Semalam hari Rabu price dah turun ke zon yang terendah sini. Okey. Untuk hari ini ataupun sesiapa yang dah tertinggal, kalau siapa nak hold masih boleh lagi hold. So sesiapa yang masih nak ataupun masih cuba nak entry lagi ataupun masih nak entry untuk hari ini, di mana zone adalah di kawasan ini. Yes, so ini the next ataupun zone yang dia akan cucuk sebelum dia meneruskan kejatuhan ke bawah. Alright. Okay, get ready di zone yang ini. Sebab apa saya nak sell, reason dia sebab apa, kita bercakap berkenaan dengan apa yang telah kita lihat dan kita cuba analisis dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita nampak di sini. Di sini ada breakout di kawasan support dan dia membuat new low ke bawah dan sekarang price sedang membuat retracement. Dia patah balik tempat di mana dia breakout dan di situ adalah zone yang terbaik untuk kita nak sell. Sama juga kalau nak layer, boleh layer dalam zone, layer setiap 5 ataupun 10 pip, sikit. Make sure korang letak stop loss sama ada di luar zone ataupun berapa equity ataupun berapa modal yang korang sanggup loss. So jika in profit, so plan berapa banyak yang korang perlukan ataupun tengok di mana support previous. So di situ adalah zone untuk nak ambil TP, zone yang terbaik. Okay. So itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk next video. Seperti biasa, sebelum akhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.